Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan ini mengajar kita erti kesabaran. Hal ini kerana Ramadan merupakan madrasah kesabaran. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi juga ujian kesabaran. Allah SWT berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang bermaksud sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Puasa mengajar kita untuk bersabar dalam 3 bentuk utama. Pertama, sabar dalam ketaatan, iaitu menahan diri untuk tetap beribadah walaupun letih dan lapar. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat, iaitu menjaga lisan, pandangan dan hati daripada perkara yang sia-sia. Dan yang ketiga, sabar menghadapi ujian, iaitu tetap teguh dan redha dengan segala ujian yang dalam bulan Ramadan ini. Seterusnya, dengan memiliki sifat sabar, ganjaran yang diperolehi oleh orang yang berpuasa adalah syurga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat. Selain itu, puasa juga melatih kita untuk lebih sabar dalam pergaulan. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan membentak. Jika ada yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Latihan kesabaran ini menjadikan kita lebih matang dalam mengawal emosi dan bertindak dengan hikmah. Bukan itu sahaja, sabar dapat mengharapkan keampunan Allah SWT. Ramadan adalah bulan di mana Allah mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya. Oleh itu, kita perlu bersabar dalam mencari keampunan dengan pertama, memperbanyakkan istighfar dan doa, terutamanya di waktu sahur. Kedua, bersungguh-sungguh dalam ibadah walau terasa berat. Dan yang ketiga, tidak berputus asa dalam usaha memperbaiki diri. Sebagai penutup, marilah kita mengamalkan doa ini agar diberi kesabaran bukan sahaja dalam bulan Ramadan, malah di luar bulan Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam beribadah kepadamu, kesabaran dalam menjauhi maksiat dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Terimalah amal ibadah kami dan jadikanlah kami hamba yang sabar dan bersyukur. Semoga dengan doa ini dapat menjadi penguat untuk kita istiqamah melakukan ibadah dalam bulan Ramadan.